Nak tahu benda hak sulit, mari tanya tu tu tak. Saat ni kita pergi ngajar luar tak ni, mari tanya. Lagu mana masalah tu, ada bunyi-bunyi tu, tanya tu kita pun royak, ni masalah ni gini. Tak apa. Hak bom bimbang sekali, kita tadi itu dengar orang siapa akan dendam. Sungguh tak sungguh kita tak tahu. Nampak tu tak? Tu sebab tu kita tu kadang tak kena jawab belaka. Tak kena jawab belaka. Gapo-gapo ni tak kena pasti jawab belaka. Hak molek sekali kita jawab depan dengan tuan. Kalaulah benda tadi itu benda yang perlu kita tanya tuan. Sebab hak peribadi ni tanya tuan molek sekali. Tapi kalau hak ilmi bahawa atas Nabi, wak rekaat, wak syirik dengan Tuhan, wak khurafat. Kalaulah tubik di atas udara, wajib kita engkar di atas udara. Supaya orang tak terlibat. Benda ni nak buat lagu mana? Sebab tu katanya ulama-ulama sunnah kita kata, dalam internet ni orang duk sebar benda batil. Apa kita nak buat lagu mana? Lepas dia duk sebar benda batil. Kan kita nak sebar benda hak benar? Kena berlama sebar benda hak benar. Supaya gapo nama? Wattabi' sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutlah benda hak salah, hak tak kena tu akan benda hak kena. Ikuti wari benda hak kena, royak. Tu barulah tak apa. Ada pun hal peribadi orang, tanya tu kalaulah kita tu orang berakal. Kalaulah kita tu orang ada takwa, ada iman, kalau tak ada arah. Depan Tuhan kita kena soal pula tu. Hal peribadi orang tanya. Demo habis rana? Tanya. Tak ada masalah. Demo tu lulusan mana? Ngaji gapo? Kalaulah kita ada akal fikir, ada otak. Kalau tak ada otak, ya nak kecek ikut saya gitu. Sebab tu kita kena buat beza di antara hal am, hal khassah. Hal peribadi orang, tak sah kita mempertikaikan. Malaikat pada halah kita nak balas orang kata kita, kalau kita tak sabar. Sebab tu hai buka. Faman i'tada 'alaikum fatu'ana. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Tapi tu hai kata wattaqullah li belakang tu jangan melampau. Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau orang tadi itu wa angkara tak molek, kita balas boleh. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau sabar tu lebih baik. Tetapi kita tengok maslahah, kalaulah benda tadi itu akan jadi fitnah, kita kena basuh. Maruah kita supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia basuh maruah dia. Orang kata anta majnun, lastu bi majnun. Aku bukan orang supaya bagaimana mudah kata. Aku tengok inna lanaraka fi safahah. Rasul mana-mana aku tengok temu ni orang tak cerdik. Dia pun kata aku bukan orang bodoh, bukan orang hamus pondok faham. Dia kena basuh. Sebab kenapa tu tak? Benda ni kita kena jadi beriti, jadi jelas. Nampak tu tak? Benda-benda hak tak sesuai jawab tahu darah kita tak kena jawab. Tu jangan kita tadi itu tak guna akal fikir. Akal tu beri kita tak guna. Mana beza kita dengan lembu? Tak ada beza. Guna hal pribadi orang kita tanya tu. Tak sah kecek atas udara. Malaikat orang tidak di atas kita. Tu kalau kita tak sabar, lucu bahasa dia manusia. Nampak tu tak? Tu dia. Tetapi kalau hak umum sakut panggil agama, kalau waktu bik atas udara benda bukan-bukan, kita kena royak kata benda ni bukan Islam.